Bismillahirrahmanirrahim. Aminah berjaya harungi snowstorm. Assalamualaikum. Selamat pagi. Heavy snow hari ni. Nampak oh. Hari ni Aminah nak tengok penguin tak? Minum mandi. Lepas tu siap-siap pakai baju Sekarang dah pukul 7.29 pagi. Waktu Malaysia 6.30 lah. Hari ni lagi sejuk daripada semalam tu. Hari ni lagi lebat ni nampak gaya. Kita nak pergi tengok penguin dekat Otaru. Naik taksi ke, naik train ke, naik bas ke. Tapi kita orang pilih naik train lah, cepat sikit dan murah. Kau rasa satu lapis, dua lapis cukup? Aminah macam biasa tidur. Tidur. Aminah tidur ke? Aminah tidur macam biasa. Otaru 800. Dah beli tiket ke Otaru? Dalam sangat, so kena angkut. Stroller tak boleh lalu. Aminah okey? Sebal betul dia punya salji tu. Salji tengah lebat tu. So nak pergi cari makan dulu. Aminah berjaya harungi snowstorm. Sikit. Tu belakang. King crab hidup. Fresh. Ni pasal. Pila merah. Chicken merah Kita order makanan raw tau. Kita makan. Panas Aminah. Tengok panas-panas mentah-mentah. Aminah tak boleh makan benda ni semua. Aminah boleh susu Mama siapkan susu dulu. Dia panggil donburi dia ada udang, tu scallop, ikan, telur salmon ni dia besar-besar tau. Wasabi ni natural tau. Sup ketam tu macam mana rasa dia? Rasa ketam tu ke? Ketam macam fresh, macam masin tu. Fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Walaupun kau nampak macam mentah-mentah macam ni, tapi rasa dia tu